This mic, test 1 2, this mic.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, selamat datang ke Walimatul Urus di antara Yang Mulia Awangku Muhammad Aqil bin Pangeran Amiruddin dengan pasangannya Yang Mulia Saidatul Fitri binti Haji Suhaili. Sukacita dimaklumkan bahawa majlis kita pada hari ini akan kita mulakan sebentar sahaja lagi. Oleh itu, dengan penuh hormat menjunjung dan mempersilakan hadirin sekalian untuk mengambil tempat duduk masing-masing dan mengosongkan laluan tengah bagi memastikan kelancaran majlis kita pada pagi ini. Sekian disampaikan. Ada tu yang adik benar ya. Oh, jadi boy ya. Ayat tu tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, peramba kaula saya Nazirul Bahrin selaku juru acara bagi mewakili keluarga kedua mempelai pengantin dengan penuh hormat dan takzim terlebih dahulu sukacita menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih atas keberangkatan dan kehadiran yang mulia pengiran-pengiran yang dimuliakan pihin-pihin, yang mulia dato-dato, datin-datin, yang mulia tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian, bagi sama-sama memeriahkan walimatul urus di antara yang mulia Awangku Muhammad Aqil bin Pengiran Amiruddin dengan pasangannya yang mulia Saidatul Fitri binti Haji Suhaili pada hari ini 2 Muharram 1447 Hijrah bersamaan 28 Jun 2025 Masihi. Hadirin, sekarang bagi mohon barakah majlis kita pada pagi ini, segera kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz. Majlis mempersilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى حاجاتهم يا الله غيرا أمير الدين غيرا أجي محمد dan istri Liha Haris dan keluarga wa ila hajat ya Allah Haji Suhaili bin Haji Abdul Karim dan istri Pengiran Ajah Salbiana binti Pengiran Ajali dan keluarga wa hayatam bil khairat wal masarat wal anwar wal barakat ya qadi al hajat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, seterusnya sementara awal bagi mewakili keluarga kedua mempelai pengantin, ucapan penghargaan akan disampaikan oleh Yang Mulia Muhammad Sa'dun bin Haji Suhaili. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia, pengiran-pengiran yang dimuliakan, pihin-pihin, yang mulia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, untuk peramba kaula saya memulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, peramba kaula saya mewakili Yang Mulia Ayahanda Haji Suhaili bin Haji Abdul Karim dan Ibunda Pengiran Hajah Selbiana binti Pengiran Haji Ali serta Yang Mulia Pengiran Amiruddin bin Pengiran Haji Muhammad dan Dayang Nurleha binti Haris serta seluruh kaum keluarga merakamkan ucapan menjunjung kasih dan ucapan terima kasih di atas keberangkatan pengiran-pengiran, kehadiran pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan ke majlis menghantar dan menerima berian, majlis pernikahan dan seterusnya majlis persandingan pada pagi ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat berkumpul beramai-ramai pada hari yang penuh bermakna ini untuk menyaksikan majlis menerima berian, akad nikah dan persandingan bagi adinda Sayyidatul Fitri binti Haji Suhaili dan awangku Muhammad Aqil bin Pengiran Amiruddin. Marilah kita bersama-sama berdoa agar ikatan yang bakal terjalin ini diberkati Allah, dilimpahkan rahmat dan kasih sayang yang berkekalan hingga ke akhir hayat. Semoga majlis ini menjadi saksi kepada penyatuan dua hati, dua jiwa yang akan bersama-sama membina mahligai bahagia. Selawat beserta salam sentiasa kita limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum keluarganya, para sahabat baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Sama-samalah kita berdoa semoga kedua mempelai akan dikurniakan jodoh yang berkekalan, zuriat yang soleh dan soleha, kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang halal lagi diberkati serta kebahagiaan yang berterusan. Semoga mereka berdua akan dapat membangun keluarga yang patut diteladani oleh keluarganya dan lingkungannya sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Umpama belayar telah sampai di pangkalan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai di destinasi. Dalam kesempatan ini, peramba kaula saya sekali lagi merakamkan ucapan menjunjung kasih
dan terima kasih di atas keberangkatan pengiran-pengiran, kehadiran pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan bagi sama-sama memeriahkan lagi majlis pernikahan dan persandingan pada hari ini. Habis perambah kaula saya serta seluruh ahli keluarga pengantin menyusun 10 jari memohon kemaafan jika terdapat kekurangan, sorok langkah yang kurang sopan serta apa jua perkara-perkara yang tidak dapat menyenangkan di sepanjang majlis persandingan ini berlangsung. Semua yang baik adalah datangnya daripada Allah, yang kurang baik adalah kelemahan dan kesilapan habis perambah kaula kami semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, sebelum majlis menghantar dan menerima berian dimulakan, dengan penuh hormat menjunjung dan mempersilakan wakil-wakil keluarga bagi kedua mempelai pengantin untuk mengambil tempat di meja yang dikhaskan. Menjunjung dan mempersilakan. Jumpa lagi insyaAllah. Ini pun kita pernah payah. Hadirin yang berbahagia, sekarang mengumumkan ketibaan pembawa dulang hantaran dari pihak kedua mempelai pengantin masuk ke dalam dewan.
seterusnya, majlis dengan penuh hormat diserahkan kepada wakil-wakil keluarga kedua mempelai pengantin untuk memulakan majlis menghantar dan menerima berian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan rahmatnya juga kita ni sekali lagi dapat berhimpun dalam suasana muhibbah di majlis yang mulia dan penuh keberkatan ini. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan salam ma'al hijrah 1447. Yang mulia Tuan Haji Azhar bin Haji Abdul Aziz selaku ketua rombongan, ahli-ahli rombongan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Hamba Haji Anwar bin Bisa sekali lagi bagi mewakili yang mulia Adinda Haji Suhaili bin Haji Abdul Karim dan istrinya yang mulia Pengiran Hajah Salbiana binti Pengiran Haji Ali, sukacita menjunjung keberangkatan pengiran-pengiran dan mengalung-alungkan kehadiran pian-pihin, datu-datu, datin-datin, habis kita semua di majlis mengantar dan menerima berian pada pagi ini. Dan seterusnya insya-Allah akan diikuti dengan majlis akad nikah dan majlis bersanding. Tuan Haji, seperti yang kita ni sedia maklum bahawa majlis pada pagi ini adalah sebagai kesinambungan majlis yang pertama yang telah kita ni adakan pada bulan Julai 2024 tahun lepas. Di majlis tersebut pihak kami telah pun menyerahkan beberapa permintaan sebagai syarat perkahwinan. Adapun yang telah kami terima di majlis itu ialah pembuka mulut dan tanda pertolongan sahaja. Manakala selebihnya insya-Allah mungkin sebentar lagi. So untuk itu saya mempersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji Anwar. Alhamdulillah kita ni diberi kesempatan untuk berjumpa lagi. Seperti mana yang Tuan Haji sedia maklum, ini adalah kesinambungan daripada rundingan ketani awal sebelum ini. Jadi habis Samba datang untuk menunai janji dan menyerahkan seperti mas kawin, belanja serbaguna, senaskah Al-Quran, sepucuk kain jong sarat untuk dijawat dan diterima oleh pihak Tuan Haji. Itu kiranya. Ini adalah mas kawin. Alhamdulillah. Yang belanja ngos. Sudah. Yang ini Tuan Haji belanja serbaguna. Alhamdulillah. Kami terima insya-Allah. Dan yang selebihnya tu adalah tanda kasih dari pihak pengantin laki-laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua permintaan telah pun dipenuhi dan diterima, manakala beberapa bangsa yang lain juga bisa sambat terima sebagai tanda kasih daripada bakal pengantin lelaki.
Untuk makluman pihak Tuan Haji, bakal pengantin perempuan juga ada menyediakan beberapa gangsa sebagai tanda sayang daripada so biar terima kasih sayang boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Selesai. Alhamdulillah wa syukurillah, dan rahmat Allah juga majlis mengantar dan menerima berian telah pun berjalan dengan sempurnanya, dan insyaAllah majlis akad nikah di antara anak anda yang mulia Wangku Muhammad Aqil bin Pengiran Amiruddin dengan yang mulia Dayang Sayyidatul Fitri binti Haji Suhaili akan segera kita sempurnakan sebentar awal. Dengan itu habis hamba bagi mewakili yang mulia Dinda Haji Suhaili bin Haji Abdul Karim dan istrinya yang mulia Pengiran Hajah Salbiana binti Pengiran Haji Ali menjunjung ampun dan memohon maaf jika ada suruk langkah dan kata-kata serta tingkah laku yang kurang manis dan kurang sopan di sepanjang berjalannya di majlis ini. Akhir kalam, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah majlis menghantar dan menerima berian. Majlis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Bukan lagi. Belum? Bagai dalam sebuah hikayat, cerita cinta dua sejoli, jodoh pertemuan sudah tersurat, pasangan bahagia
bersatu hati. Hadirin yang dimuliakan, mengumumkan ketibaan Ratu Sehari yang diraikan. Inilah dia, Yang Mulia Saidatul Fitri binti Haji Suhaili. Hadirin yang berbahagia, majlis seterusnya dengan penuh hormat menjemput yang dimuliakan Begawan Pehin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz selaku juru nikah beserta rombongan kedua mempelai untuk mengambil tempat di meja yang dikhaskan, menjunjung dan mempersilakan. Alangkah molek budaya warisan, tinggi nilainya sanjungan bangsa.
samalah cantik, samalah padan, mara menuju mahligai bahagia. Hadirin yang dimuliakan, mengumumkan ketibaan Raja Sehari yang diraikan. Inilah dia Yang Mulia Awangku Muhammad Aqil bin Pengiran Amiruddin. Sekarang inilah saat yang ditunggu-tunggu, iaitu majlis akad nikah di antara Yang Mulia Awangku Muhammad Aqil bin Pengiran Amiruddin dengan Yang Mulia Saidatul Fitri binti Haji Suhaili. Sekarang perambakaulah saya serahkan kepada yang dimuliakan Begawan bin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Suhaili bin Haji Mutali Al-Hafiz selaku juru nikah beserta rombongan kedua mempelai bagi acara akad nikah dimulakan. Majlis menjunjung dan mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Mulia Kepala Majlis Pengiran Amiruddin bin Haji Muhammad dan isteri Dayang Nuriha binti Haris dan keluarga, Yang Mulia Haji Suhaili bin Haji Abdul Karim dan isteri Pengiran Hajah Salbiana binti Pengiran Haji Ali dan keluarga, Yang Mulia Pengiran-pengiran, Yang Mulia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para hadirin dan hadirat yang peramba kaula saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga serta rahmatnya juga maka bersatulah kedua belah pihak keluarga pengantin adalah bagi sama-sama meraikan, sama-sama menyaksikan, seterusnya sama-sama mendengarkan majlis yang berbahagia ini. Begitu juga rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sekolah dan para hadirin yang lain sama-sama mendoakan pengantin ini agar sentiasa hidup berbahagia hingga ke akhir hayat, sentiasa hidup dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan akhirat, dan insya-Allah semoga mereka dikurniakan anak-anak ataupun zuriat-zuriat yang saleh dan salihah. Seperti lazimnya sebelum habis peramba, kalau saya membacakan ataupun menyempurnakan majlis akad nikah ini, maka habis peramba kalau saya akan membacakan khutbah nikah, ianya bukan saja bermanfaat memberi pengajaran pada bekal pengantin, bahkan ianya bermanfaat dan mengingatkan kembali bagi orang yang sudah berumah tangga ataupun berkeluarga
Begitu juga orang yang bercita-cita hendak berumah tangga. Sama-samalahkah kita mendengarkan khutbah ini, semoga ianya mendapat manfaat kita semua. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyati wa sahbihi tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Bahawasanya hendaklah diketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nikah dan menggalakkannya, dan ianya merupakan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mafhumnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu condong dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud berkahwin itu salah satu daripada kelakuanku, maka barang siapa yang tidak suka akan kelakuanku, maka orang itu bukanlah daripada golonganku. Dalam perkawinan banyak kelebihan dan hikmahnya, di antaranya ialah ianya menjadi pendinding daripada godaan syaitan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, manakala seorang pemuda berkahwin, maka menjeritlah syaitannya dengan berkata, rugilah aku kerana pemuda ini terpelihara daripada godaanku. Dalam menunaikan ibadat, ianya menjanjikan pahala yang sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, 2 rakaat sembahyang yang dilakukan oleh orang yang beristri lebih baik, lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang yang dilakukan oleh orang yang bujang. Di antara hikmahnya lagi ialah, berkahwinlah kamu kerana perempuan itu boleh menolong kamu mencari harta atau boleh menolong kamu menjimatkan harta. Dengan cara pernikahan menjadikan hubungan antara lelaki dan perempuan menjadi halal setelah keduanya menjadi suami istri yang sah. Dalam pada itu, ianya juga boleh mewujudkan pasangan suami istri hidup dalam suasana rukun dan damai, hidup saling mengerti, hormat menghormati. Di samping itu akan memperoleh keturunan yang baik bagi membanyakkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah agama Islam dan amalkan segala ajaran dan petunjuknya. Apatah lagi sesudah mendirikan rumah tangga, maka suami mempunyai kewajipan yang berat, kerana suami sebagai pemimpin dan memberi bimbingan tujuh ajar pada isteri dan anak supaya mengikuti ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang dituntut oleh agama Islam. Kalaulah suami cuai, maka kecuaian itu akan mendatangkan kerugian bagi dirinya. Suami juga berkewajiban memberi nafkah, yakni serah hidup pada istrinya, memberinya makanan, pakaian mengikut kemampuannya. Begitu juga terhadap anak, semuanya itu hendaklah dengan rezeki yang halal. Di samping itu hendaklah menyediakan rumah yang munasabah kepada isteri dan anak, sentiasa mengambil berat tentang kesehatan dan keselamatan isteri dan anaknya, sanggup berkorban untuk kebahagiaan mereka. Suami juga bertanggungjawab membimbing isteri dengan cara yang baik, mendidik anak dengan didikan akhlak yang mulia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Manakala isteri pula
Ianya wajiblah menumpahkan taat setia pada suami, memberi layanan yang baik serta menumpahkan kasih sayang terhadapnya. Di samping itu wajiblah ia memelihara kehormatannya dan kehormatan rumah tangga, menjaga amanah suami, menyimpan rahsia pergaulan suami istri, menjaga harta suami, menjaga kebersihan diri anak dan rumah tangga. Sebagai seorang istri bakal menjadi ibu, istri jangan meninggalkan rumah tangga melainkan setelah mendapat izin daripada suami atau disebabkan perkara yang darurat. Kewajiban timbal balik ini adalah bagi menjamin kerukunan hidup berumah tangga, merupakan unsur-unsur yang amat penting bagi melahirkan masyarakat dan negara yang berbahagia pula. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwat tawwabur rahim. Faham tuan? Jadi khutbah yang saya bacakan tadi adalah sebagian pada kursus yang kamu jalani. Jadi di antara hikmah perkawinan pertama-tama adalah untuk menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Kedua, mempereratkan lagi tali persaudaraan, baik keluarga bekal istri awang maupun keluarga awangku sendiri. Dan hikmah yang ketiga yaitu menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Keempat, untuk menjaga marwah dan kehormatan diri kamu dan keluarga kamu. Dan kelima adalah untuk kebaikan masyarakat dan negara bagi membina dan membangun dunia. Jadi rukun nikah ada 5. Pertama, awangku sendiri. Kedua, perempuan bakal istri. Ketiga, wali iaitu Haji Suhaili bin Haji Abdul Karim. InsyaAllah sekejap lagi dapat bapa mertua. Keempat, 2 orang saksi. Saksi kamu pada pagi ini iaitu Pengiran Haji Muhammad Airuddin bin Pengiran Haji Muhammad, dan saksi kedua iaitu Muhammad Syukri bin Haji Suhaili. Alhamdulillah. Dan rukun nikah yang kelima itu ijab dan kabul. Ijab, saya nikahkan awangku dengan Dayang, dan kabul, awangku akan menjawab saya terima nikahnya, dan Dayang dan mas kawin. Sudah bersedia? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saja makanya. Okey, alhamdulillah. Jadi para hadirin dan hadirat, sebelum kita mulakan majlis ini, sama-samalah kita beristighfar pada Allah SWT. Semoga kita mendapat maghfirah, mendapat barakah dan keridhaan Allah SWT. Astaghfirullahalazim. Ramai-ramai. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى حاجات إما يا الله وأنكم محمد Aqil bin Pengiran Amiruddin dan Dayang Sayyidatul Fitri binti Haji Suhaili. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Artinya peramba kawinkan tuan peramba menurut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah tuan peramba pelihara istri tuan peramba itu dengan cara yang baik. Dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah tuan peramba susahkan dia dan hendaklah kamu lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Awangku Muhammad Aqil bin Pengiran Amiruddin. Kaulah. Peramba kahwinkan awangku dan peramba nikahkan awangku dengan Dayang Sayyidatul Fitri binti Haji Suhaili, yang walinya iaitu bapanya Haji Suhaili bin Haji Abdul Karim telah berwakil pada peramba dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Kaulah terima nikahnya Dayang Sayyidatul Fitri binti Haji Suhaili dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah antara mereka berdua suami isteri Engku Muhammad Aqil bin Pangeran Amiruddin dengan isteri Dayang Saidatul Fitri binti Suhaili dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan kurniakanlah kasih mesra antara dua hati mereka dengan ditetapkan iman, serta kurniakanlah anak-anak yang soleh yang melakukan amalan-amalan yang terpuji. Jauhkanlah bagi mereka ya Allah dari fitnah dan bencana dengan kelimpahan-Mu dan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kepada mereka kasih mesra antara dua hati mereka seperti mesranya air dan tanah, dan kurniakan pada mereka berdua sifat sabar seperti sabarnya tanah yakni bumi sepanjang kehidupan mereka. Ya Allah, kurniakanlah berkah ke atas mereka berdua, kurniakan rezeki seluas-luasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Boleh mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa saya awangku Muhammad Aqil bin Pangeran Amiruddin dengan ini bertaklid, iaitu jika isteri saya Saidatul Fitri binti Haji Suhaili itu saya tinggalkan ia 4 bulan atau lebih, dan saya atau wakil saya tidak memberi kepadanya atau wakilnya nafkah, dan ia mengadu kepada hakim meminta cerai. Setelah ia bersumpah bahawa ia tidak derhaka, nusyuz, maka ketika itu tertaklaklah ia dengan satu talak, atau jika saya gaib atau digaibkan dengan apa cara jua pun darinya selama 6 bulan atau lebih, dan ia mengadu kepada hakim yang ia tidak tertunggu lagi akan saya, jika sabit aduannya, maka ketika itu tertaklaklah ia dengan satu talak, atau jika saya pukul isteri saya dengan pukulan yang menyakiti dan tidak patut, kemudian ia mengadu kepada hakim dan meminta cerai, jika sabit aduannya, maka ketika itu tertaklaklah ia dengan satu talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga serta rahmatnya juga serta berkat doa habis tuan peramba habis kita juga adalah dimaklumkan bahawa Engku Muhammad Aqil bin Pangeran Amiruddin telah sah bernikah dengan Dayang Saidatul Fitri binti Haji Suhaili pada hari ini, iaitu hari Sabtu 2 Muharram 1447 Hijrah bersamaan dengan 28 Jun tahun 2025 pada jam 8.4 11:38 pagi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi istrimu dan mengumpulkan kamu berdua penuh dengan kebaikan. Amin. Salam. Awal tu banyak ni. Selamat Hadirin yang dimuliakan, seterusnya dengan penuh hormat
Majlis menjemput Raja Sehari kita, Yang Mulia Awangku Muhammad Aqil bin Pangeran Amiruddin untuk tampil naik ke atas pentas pelaminan bagi acara menapaki dan penyerahan mahar. Majlis menjunjung. Sini ya. Kita di atas. Di atas ya, di atas ya. Kaki kanan. Sama. Kita rezeki kamu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Yang Rumi boleh sama-sama membaca. Bismillah. Yang Jawi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kebaikannya dan kebaikan apa yang kau telah berikan ke atasnya, dan aku memohon perlindungan daripada kejahatannya dan kejahatan apa yang kau telah berikan ke atasnya. Salam ya. Cium tangan ya. Cium tangan. Tahan ya, jangan gambar. Duduklah. Ngadap sama-sama. Terima kasih. Sama-sama ngadap sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وزخرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين حمدا حامدين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم وعلى أصحابه العزم. اللهم اجعل هذا المجلس محاطا بالخيرات والمسارات والأنوار والبركات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا حسيب يا جليل.
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermohon keridaan Tuhan kami dan kami memohon keberkahan pada majlis kami ini, yaitu majlis perkahwinan Awangku Muhammad Aqil bin Pangeran Amiruddin dan Sayyidatul Fitri binti Haji Suhaili. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha tinggi dan maha luasnya kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau anugerahkan kepada pengantin ini dan juga keluarga pengantin ini penuh dengan berkah dan rahmat, kerana sesungguhnya pertemuan pengantin ini dan juga pertemuan keluarga pengantin ini adalah dengan izin-Mu jua dan rahmat-Mu jua ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Khabir, kami memohon restu-Mu ya Allah. Satukanlah hati kedua mempelai ini penuh dengan rasa kecintaan dan berkasih sayang, dengan iman, keyakinan dan takwa serta jalan yang lurus. Kurniakan mereka ya Allah zuriat keturunan yang baik lagi soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, Engkau permudahkan urusan-urusan mereka, baik dalam urusan rumah tangga mereka maupun pekerjaan seharian, agar mereka sentiasa hidup dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan akhirat. Kami mohon juga padamu ya Allah, agar Engkau kurniakan pada mereka segala rahmat-Mu bagi mendapat kesehatan dan keafiatan, kehidupan mereka yang paling sentosa dengan memperoleh rezeki yang amat luas lagi halal, usia perkahwinan yang penuh dengan keceriaan, keharmonian dan kebahagiaan. Kurniakan juga ya Allah ihsan-Mu yang paling meyakinkan, kurnia-Mu yang paling manis, belas kasihan-Mu yang paling dekat, amalan-amalan mereka yang Engkau ridhai dan Engkau permudahkan, Engkau terima, ilmu-ilmu mereka yang paling bermanfaat, pekerjaan mereka yang sentiasa Engkau ridhai dan Engkau permudahkan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon pemeliharaan dan penjagaan kepada-Mu terhadap amalan kehidupan dan pekerjaan mereka, agar mereka sentiasa terhindar dari segala malapetaka, baik dari sifat hasad dan dengki serta fitnah yang sangat merosakkan. Allahumma arhamna warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanina al-muslimin alladzina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Pulut kuning hidang di talam, nasi minyak pelbagai warna, meriah suasana, ucap dan salam, kekal bahagia sepanjang masa. Alhamdulillah, maka dengan bacaan doa selamat itu tadi, majlis dengan penuh hormat menjunjung dan mempersilakan hadirin sekalian untuk menikmati jamuan. Sementara menikmati jamuan, kita jemput ayahanda dan bonda bagi kedua mempelai pengantin untuk tampil naik ke atas pentas pelaminan bagi memulakan sesi bergambar. Majlis menjunjung dan mempersilakan.
Hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah, maka dengan ini bagi menutup tirai majlis, perambakaulah saya Nazirul Bahrin selaku juru acara bagi mewakili keluarga kedua mempelai pengantin sekali lagi menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih atas keberangkatan dan kehadiran yang mulia pengiran-pengiran yang dimuliakan pihin-pihin, yang mulia dato-dato, datin-datin, yang mulia tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian ke majlis yang indah lagi bermai ini. Sekian dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.